Anwar sembang tata kelola berdegar-degar, buat RCI tak berani. Itu isu dia. Tu saya kira lah, saya haraplah Datuk Seri Anwar dapat penjelaskan ataupun dapat tubuhkan RCI. Apa masalahnya? Takut apa kan? Tubuhkan RCI. Tuan Sophie lebih baik dari Bang Non. Dia cakap lah. Apa yang baiknya? Kita tak boleh nafi. Kita tak boleh nafi banyak perkara-perkara yang baik yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar. Saya boleh cakap begini tuan-tuan. Banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar daripada tak baik. Banyak baik lah. Tapi perkara yang kita sebut tadi, perkara asas perjuangan iaitu basmi rasuah, basmi salah guna kuasa, itu perkara asas. Bantuan-bantuan tu itu memang perkara biasa bagi kerajaan. Kan? Tapi bagi PH, perkara asas dia tu lawan rasuah, basmi rasuah, lawan salah guna kuasa. Jadi kalau the main prinsipal itu kita tak tunaikan, itu yang jadi masalah, yang menyebabkan pengundi-pengundi progresif marah. Kan, itu kita kena fikir. Bantuan-bantuan tu saya tak boleh nak nafi. Memang jauh lebih baik daripada kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Mengelakkan pembaziran, potong allowance, menteri potong allowance, Perdana Menteri tak ambil allowance, tak ambil gaji, itu jauh lebih baik. Muhyiddin dulu kira nak sakau je. Sakau secara terhormat. Sampai 70 orang menteri. Lantik pula Haji Hadi duta khas, bersama dengan 2-3 orang lain duta khas. Kan? Yang tu kita tak boleh nafi. Sebab itu saya kata alangkah ruginya kalau Datuk Seri Anwar tak dapat jadi Perdana Menteri penggal yang kedua. Disebabkan isu-isu yang inilah. Isu perpecahan dalam PKR, isu salah guna kuasa dan isu korporat mafia, isu Azam Baki, semua ni kan. Alangkah ruginya. Sebab kita dah tahu bahawa kita tak boleh nafi PMX adalah Perdana Menteri terbaik yang pernah ada dalam negara kita sejak merdeka. Kita tak boleh nafi perkara itu. Jadi kalau dia kalah, disebabkan oleh masalah dalaman PKR, masalah tak menunaikan prinsip tata kelola, prinsip salah guna kuasa, rasuah, itu sangat rugilah pada kita kan. Itu sebab saya sangat berharap lah tentang perpecahan dalam PKR tu tak boleh buat apa dah. Itu isu dalaman diorang kan. Diorang yang memilih untuk berpecah, itu tak boleh nak buat apa. Tapi tentang prinsip salah guna kuasa, good governance, rasuah, tu boleh buat apa. Maksudnya kerajaan dalam masa setahun lebih ni mesti selesaikan isu Azam Baki, korporat mafia, ahli parlimen ambil 9.5 juta, Farhas dan sebagainya. Itu mesti dia selesaikan. Sama ada dia betul atau tidak, kena buat siasatan. Dan antaranya tubuhkan RCI kan. Isu dalaman yang kata perpecahan tu, saya daripada awal saya dah beritahu. Banyak kali dah dalam live saya beritahu. Bila berlakunya pertandingan antara Rafizi dan juga Nurul Izzah, memang ianya satu malapetaka yang besar bukan saja kepada PKR tapi juga kepada PH. Sebab sepatutnya tuan-tuan, dalam keadaan sekarang, sepatutnya kita tak bergaduh pun dalam parti. Ini masa untuk kita kuatkan parti kita. Bukan masa untuk kita berkecamuk, bergaduh. Orang tu letak jawatan, orang ni letak jawatan. Ketua cabang MNK ini umum letak jawatan. Umum bubar, orang ni umum keluar. Bukan masanya. Sedangkan kita sepatutnya menumpukan sepenuhnya perhatian kepada pilihan raya PRU ke-16. Sebab itu UMNO kata dia adalah parti yang paling paling aman sekarang ni. Itu sebab UMNO kata dia bersedia untuk bertanding secara solo, sebab dia tak ada masalah dalaman. Parti-parti lain hiruk pikuk dengan masalah. Sebab apa? Kita sendiri yang mencari masalah. Sedangkan sepatutnya kita elakkan pertembungan sesama kita, elakkan perpecahan sesama kita. Tapi benda dah berlaku, kena hadaplah kan.